Paula's Choice adalah produk skincare yang berasal dari US dan diasaskan oleh Paula Bigon pada tahun 1995. Saya nak share dengan anda dua produk awesome di bawah brand ini. Ini adalah antara produk latest dari brand ini yang dikeluarkan pada tahun 2020. Skin Perfecting 25% AHA plus 2% BHA. Produk ini adalah rinse off exfoliator di mana selepas anda apply 10 minit di muka, anda perlu cuci dengan bersih. Bagi mereka yang nak improve bumpy skin, unclog pores dan pastinya bagus juga untuk mereka yang ada masalah fine lines and wrinkles. Untuk mereka yang ada masalah melasma juga sangat bagus. Saya sarankan pakai produk ini once a while, at least 1 kali seminggu. Alright, so niacinamide bukanlah benda baru dalam dunia skincare hari ini. Selain dari vitamin C, ramai dermatologis menyarankan untuk guna bahan ini dalam skincare rutin. 10% concentration of niacinamide adalah gold standard untuk bahan ini. Disebabkan populariti bahan ini, baru-baru ni Paula's Choice telah launch satu lagi produk baru yang menggandakan concentration bahan ini, iaitu sebanyak 20% of niacinamide. Honestly, saya masih belum pernah cuba produk yang terbaru ni, tapi bagi mereka yang dah biasa pakai produk with 10% niacinamide, bolehlah cuba try yang ni pula.